Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya panduan admin untuk setup. Okey. First, apa yang perlu admin buat? Okey, kita pergi bahagian kemaskini maklumat murid. Kita andaikan semua data kosong First kita guna. Okey, kita klik pada maklumat kemaskini maklumat murid. Okey, di bahagian sini dia ada 3 titik untuk kita download sampel. Lepas kita download sampel, barulah kita upload data murid kita. Okey, kita klik pada download sampel. Okey, dah buka. Kita klik je untuk dapatkan filenya. Okey, ini adalah header. Kita kena ikutlah header ni. Contohnya nombor IC murid M1. Ni contoh Ini adalah murid kita. Kemudian ini adalah nama murid kita. Saya type nama murid SMK Mulong. Contoh. Okey, ini adalah nama murid lah. Saya buat nama murid. Ini saya nak buat untuk murid yang pertama. Okey, kemudian kelas. Contohnya 6 abadi. Contoh. Okey, ini untuk 6 abadi. Okey, seterusnya 6 bijak. 6 bijak. Okey, ada 2 kelas je lah saya buat Okey, dah siap data kita. Jangan ubah yang atas je. Okey, kita simpan ataupun kita save as. Save as. Kalau saya akan browse, saya akan pergi bahagian download. Download, ni kita buat SMKM Mulong. Okey. Tak apa. Okey, kita save. Kemudian kita upload. Okey, kita pergi bahagian kemaskini maklumat murid. Klik 3 titik dan ada upload database. Klik. Okey, ini adalah data kita tadi. Klik open. Okey, itu adalah prosesnya. Dah berjaya input record dan insert 21 orang murid sekolah kita. Itu untuk kemaskini maklumat murid. Nak kemaskini subjek pula, klik pada kemaskini subjek. Tak boleh nak kemaskini. Kena masuk sebagai admin ataupun guru. Klik pada login pengguna 1, 2, 3 dan kita save. Barulah kita boleh edit subjek-subjek yang ada di sekolah kita. Kemaskini. Contohnya yang kedua ni bukan fiz. Contohnya kita ambil bio. Contoh Yang ni pula kimia. Kemudian sejarah dan ekonomi. Kalau ada lagi boleh tambah lagi Contohnya yang ketiga geografi. Okey, kalau ada lagi boleh tambah lagi. Okey, bila dah ada dia akan auto S6. Okey, dah save. Okey, cuma yang pengajian tak boleh ubahlah. Dia berada di S1. Yang lain tak apa, tak ada masalah. Okey, tu untuk nak kemaskini subjek. Okey, tadi kalau perasan tadi untuk kita reset. Kita boleh reset default dia 1 2 3 untuk cikgu dan admin. Admin boleh tolong reset password baru. Contohnya Asarid. Tak sedap lah pula ABC lah. Okey, contohnya password kita yang baru. Save. Jadi lain kali bila kita nak masuk, kalau kita masuk ni nak kemaskini dah tak boleh lah sebab kita dah tukar password. Login pengguna ABC untuk kita access sama ada kemaskini markah. Okey, 6 abadi. Ni kita boleh masukkan markah lah. Okey, itu untuk guru subjek. Okey, yang lain dah berfungsi untuk pengguna murid pula lepas ni. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.